Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana telah klik video ini. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ini, terima kasih banyak-banyak dan selamat datang. Dan kepada mereka yang telah lama support channel ini, terima kasih. Dan sekali lagi kita nak bercerita tentang penjagaan bayi. Macam yang saya pernah cakap dalam video-video yang lepas, ilmu penjagaan bayi ini berubah dari masa ke semasa. Hari ini kita nak bercerita tentang bantal baby. Okay, kalau ikut orang-orang lama, orang-orang zaman dulu, even saya dulu pun, saya punya parents, saya punya penjaga, semua letak bantal dekat saya. Okay? Kalau kita beli bantal dekat pasaran pun, kita beli set tilam baby tu, dia mesti ada tilam, mesti ada bantal kiri dan kanan dan mesti ada bantal kepala. Dan bantal kepala sekarang ni dia ada macam-macam bentuk. Ada yang 4 segi rata, ada yang dia sekadar macam lingkaran sahaja. So kita boleh letak kepala baby dekat dalam lingkaran tu. Ada juga yang bantal bentuk bulat. Kemudian dia ada macam bingkai, dekat tengah tu dia ada lubang, so baby kita punya kepala akan duduk dalam lubang tersebut. Tetapi dalam ilmu perubatan moden, mengikut apa yang saya baca dia daripada sumber yang sah. Saya tengok TikTok doktor-doktor yang educate. Dan kalau anda semua ada benda ataupun maklumat-maklumat yang lebih lanjut, ada yang nak tambah ke, kalau apa yang saya cakap ni kurang tepat, bolehlah anda betulkan di kolom komentar. So untuk zaman sekarang, kajian telah menemui bahawa penggunaan bantal kepada baby ni tidak digalakkan. Kenapa? Yang pertama, kerana pernafasan baby kita ni dia kecil, ya, dia seperti satu straw. Tahu je lah straw yang kita guna macam straw air kotak semua tu. Kalau kita bengkokkan sikit je, kita dah tak boleh sedut air kan. So pernafasan baby tu akan terhalang lah kalau badan dia terbengkok sedikit. Okay, bantal ni dia akan menyebabkan kepala baby kita akan tinggi sikit daripada badan dia. So ilmu perubatan sekarang menggalakkan baby di bawah 12 bulan ataupun setahun diletakkan di atas permukaan yang rata. Bukan keras ya, rata, dan bukan lembut, jangan sampai menenggelamkan baby. Okey, sebab itu tilam baby pun kalau kita nak beli, biar tilam yang keras, yang baby bila kita letak atas tu dia tidak tenggelam dan tubuh dia rata dari kepala sampai ke kaki. Yang kedua, kenapa tidak digalakkan penggunaan bantal? Kerana tulang baby kita ni masih lembut, especially tulang belakang ya. Sebab kalau kita letak bantal, kepala baby tu akan dia ternaik sedikit daripada badan. Sebab bantal sebenarnya dia akan tinggikan sedikit kepala baby tu. Jadi bila kepala tu lebih tinggi daripada tulang belakang dia dan keadaan ini berlaku selama berjam-jam dan berterusan setiap hari, dia berisiko untuk membuatkan baby kita posture badan dia tak betul lah, dia tidak sekata, mungkin dia akan bengkok sedikit ikut bantal tersebut sebab tulang baby kita masih lembut. Betul orang zaman dulu kata, alah orang zaman dulu boleh je, ramai je yang selamat, okey je posture badan. Saya tak nafikan benda tu sebab keluarga saya pun menggunakan bantal untuk kita orang adik-beradik dulu. Tetapi bila kajian-kajian ni dibuat, ada risiko-risiko, dan kepada ibu bapa yang baru macam saya ni, better kita elakkanlah risiko tersebut. Betul lah semua ramai je yang elok kan. Kita tengok orang yang elok je, tapi kita tak jumpa orang yang tak elok disebabkan perkara tersebut. Jadi kita asyik pandang yang elok je. Jadi sebagai ibu bapa yang baru, yang hidup dalam perkembangan ilmu perubatan moden ni, saya rasa tak salah kalau kita ikut dan mengelakkan risiko tersebut. Dan risiko yang ketiga adalah kenapa kita tak digalakkan untuk letakkan baby kita di atas bantal walaupun bantal tu dia ada bingkai dan ada lubang di tengah, disebabkan kerana mudahnya untuk berlaku sudden death ataupun kematian tiba-tiba di kalangan baby, ataupun kita panggil dia sebagai kematian mengejut. Okay, kenapa boleh berlaku macam tu? Sebab kalau baby kita, dia leher dia lembik lagi, dia tak boleh nak pusing kepala dia macam kita. Kita tak selesa kat sini, kita boleh pusing ke sini. So, bila kita letak bantal ni, ada kemungkinan kadang-kadang bantal tu bergerak dan kemudian dia boleh
mengiring dan sebagainya. Jadi ia akan menambahkan risiko untuk kematian mengejut lah. Kalau tak ada bantal tersebut, baby tu bebas bergerak, kepala dia bebas nak bergolek-golek kiri kanan, dia rasa dia nak pusing sini, dia rasa nak pusing sini, dia tak ada benda yang menghalang dia dan dia bebas lah. Okay, kalau dia muntah pun dia boleh muntah, kemudian dia boleh berubah-ubah bertukar-tukar kepala dia tu tanpa memerlukan effort yang kuat lah. Kalau ada bantal ni mungkin dia nak kena tolak dulu bantal tu baru dia boleh nak ubah kepala dia, sedangkan tenaga baby setakat mana sangat kan baby kecil ni. Okey, lagi satu penggunaan bantal kiri dan kanan memang boleh digunakan, tetapi dia perlulah jauh daripada muka baby tersebut. Kalau dulu kan kita letak, kalau saya tengok mak ayah saya, keluarga saya dulu-dululah. Saya tak nak cakap pasal orang lain sebab itu bukan saya punya pengalaman, jadi saya takut salah. Tapi kalau macam keluarga kami dulu, bantal kiri kanan tu kita letak setentang dengan bahu baby tu. Jadi mengikut apa yang saya baca, bantal kiri kanan yang bantal peluk tu eloklah diletakkan jauh sedikit daripada bahu baby tersebut. Maksudnya di bawah, maknanya kalaulah tiba-tiba baby tu nak berpusing, nak bergerak-gerak. Jadi especially baby yang umur 3 bulan ke atas, 4 bulan ke atas, dia orang dah boleh meniarapkan, dah boleh mengiring. At least kalau dia orang mengiring, dia orang bebas daripada bantal tersebut. Jadi hidung dia tu tak tertutup dengan bantal tu. Okey. Saya rasa cukuplah setakat ini perkongsian saya untuk hari ini. Sekali lagi saya tekankan, saya bukan ekspertis, tetapi saya kongsikan ilmu-ilmu ni berdasarkan pembacaan daripada sumber-sumber yang sah, daripada TikTok doktor-doktor yang buat edukasi, dan juga berdasarkan pengalaman saya sepanjang menjadi ibu yang baru saja menjadi ibu. Banyak lagi perkara yang saya tak tahu, mungkin anda semua tahu, anda semua lebih ada pengalaman, bolehlah kita berkongsi di ruangan komen di bawah. So, sekian dulu untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.